social media ni kita pun tak tahu kan, mungkin orang yang sama tukar pakai akaun lain. So macam mana orang kan, tak kita nak paksa orang suka kita kan. Mungkin ada penyakit ke apa, kita tak tahu. Sebelum ini, pelakon Dato' Aaron Aziz mendedahkan ada menerima komen negatif netizen yang memintanya pulang ke negara asal iaitu Singapura. Lebih menyakitkan hati apabila komen tersebut turut berbau lucah melibatkan isteri dan juga anaknya. Teruk sangatlah kalau dah dapat komen macam tu kan. Sabar ya Dato' Aaron. Benda tu I think dah jadi satu tulis gitu kan. Dan yalah, benda macam ni susah nak detect. Especially very hard kat social media, kita nak cari orang tu susah. Bukan satu benda yang senang untuk kita kesan kan, bila diorang menggunakan fake account tu. So kami dah sahkan yang dia gunakan fake account, and kalau dapat pinpoint lokasi pun susah cari orang yang so not easy. Tapi harapan Datuk ni lah, benda ni sebenarnya message pada orang-orang ni, jangan sesekali nak ugut-ugut kan. Yes, of course lah. Dan kita kena ada dia punya had je lah, agak-agak sikit. Jangan keterlaluan. Kita mendapati ini sebagai komen dan tidak ada sesuatu macam dia ambil pendekatan untuk abaikan dia. I think that one bukan saya check, saya tiba-tiba came across that comment. So yes, saya bukan jenis selalunya lah kalau macam mengarut delete blog ke apa kan, tapi certain things ada dia punya batasan lah. Batasan itu tak boleh kita mata-mata social media ni, kita pun tak tahu kan, mungkin orang yang sama tukar pakai akaun lain. So macam mana orang kan, tak kita nak paksa orang suka kita kan. Mungkin ada penyakit ke apa, kita tak tahu. Tapi yang penting kita semua dalam keadaan selamat lah, insyaAllah. Tapi pada sekarang orang ni kan menggeret anak misteri pula kan. So kita tak rasa dia dah terlampau. Saya rasa batasan lah, ada line yang kita jangan cross lah. Kalau pada diri saya boleh je, saya terima. Tapi kalau family dan anak-anak ataupun isteri dah ditarik, kita kena defend. I think orang okey je, sebab kita pun tak nak lah sampai mental anak-anak diganggu dengan benda-benda macam ni. So macam mana pun saya tak kena protect orang punya mindset. Saya kena lindungi anak-anak dari fizikal dan juga mental juga. Sekiranya Datuk akan teruskan dengan tindakan undang-undang ataupun yes, apa yang kita buat, kita akan buat dan teruskan kehidupan macam biasa, get on with living. Tak ada guna kita nak ataupun juga kalau ada masalah kita nak benda tu je dan mengizinkan satu masalah menjadi satu halangan untuk hidup, right? So what's the point?